Yang letak tu dia baling. Dia jatuh nanti dia kejar. Baling. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita datang memancing lagi, mancing Sungai Perak lagi. Hari ni kita datang kat spot baru lagi, di pesisiran Sayung. Beginilah keadaan dia, berdekatan dengan jambatan ni. Sebelah depan sana ialah Usas Resort. Kalau kita tengok belah sana tu ada orang mancing, kat sana tu. Orang tu baru sampai kat sana. Orang tu dah lama dah tadi. Waktu saya sampai dia memang dah ada kat situ. Jadi kita mancing kat sebelah sini hari ni. Kita cuba tengok ada hasil ke tidak. Saya tak pernah mancing lagi kat sini, pertama kali mancing kat sini. Okey, hari ni saya guna umpan sawit. Umpan sawit, saya tak tahu kat sini ikan ni nak umpan apa, yang sesuai. Kita guna sawit peram, kita penyek-penyek sikit bagi minyak dia keluar. Ni okey. Okey, kita buat balingan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita biar kat situ. Okey, pancing yang kedua ni, saya guna mata bom, umpan pelet dengan dedak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke tak ada? Oh, karung cantik. Tengok. Cantik karung. So. Wuih. Nak bala ke? Tak tahulah bela ke tak. Okey, pancing yang ketiga ni saya guna bom net. Macam biasalah, saya akan guna bom net. Tapi kat sini air dia agak laju sikit. Sesuai ke tak sesuai tak tahu. Kita cuba je. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ada? Ha? Lucut? Aish, can see you. Jadilah.
Apa ni adik? Sikang. Boleh dapat sikang pula kat sini. Ambil ah. No. Ada nak. Nah. Ada lagi dalam mulut. Dia makan jaring ke? Digigit tu. Habis semua sangkut kat mulut dia je. Nampak ikan? Apa? Seluang. 2 ekor. Bismillah. Ikan temperas kecil. Ni semua saiz goreng-goreng ni. Macam mana kecil ni boleh sangkut? Kecil. Kecil pun tak nak lepas. Ke? Dah lebuh. Lepas pula apa? Dah lah kecil. Licin. Oh. Ya ke? Tu ha? Tapi kalau ada ikan. Entah letak. Oh iyalah. Saya dulu. Kena prank. Ikan benda. Ikan kayu. Awak kan kau kaget ke? Buka adik. Buka. Banana. Keseluang. Banana. Kamu adik? Si. Ikan siing. Oi, aku pasal kau sampai ke tengah jalan. Ikan sil. Baik. Sekarang ni dah pukul 10.13 minit. Barang-barang pancing saya dah kemas dah. Balik awal hari ni. Sebabnya kat sini ikan ada tapi ikan kecil-kecil kot. Bila baling umpan ada makan habis tak kena. Makan baling umpan lagi makan habis tak kena. Tadi pun saya dengan Alisha dapat kecil-kecil je. Alisha dapat 2 ekor ikan sia dengan ikan rong. Kemudian saya dapat seekor ikan sikang dengan ikan temperas. 5 ekor. Ya, dia dapat sia lah. Okey, jadi
kita balik awal lah, sebab rasa-rasanya kalau tunggu lama pun macam ni jugalah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi memancing yang akan datang. Kita akan terus cari spot-spot baru lah nanti. Di samping spot-spot yang sedia ada tu, kita cuba explore spot-spot yang baru insyaAllah. Sehingga kita jumpa lagi dalam sesi memancing yang akan datang. Saya doakan semua sahabat-sahabat berada dalam keadaan sihat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta dimurahkan rezeki insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang ni kita menuju ke Lata Perahu untuk melihat ikan kelah dan juga ikan pingas. Parking tu. Okey, kita dah nak sampai ke tempat yang kita tuju, iaitu Lata Perahu. Untuk masuk ke sini bayaran sebanyak RM2 untuk orang dewasa dan RM1 untuk anak-anak. Dari sini kita dapat lihat persekitaran Lata Perahu ni, kawasan dia tidak begitu besar. Di sini kita dapat lihat banyak anak-anak ikan pingas dan juga anak-anak ikan kelah. Lebih kurang 4-5 inci panjang macam tu lah. Tu. Lagi. Tempat ini, mana? Tenang. Tapi ada suka yang besar tadi. Itu baru besar, dia melawak kalau batu. Mana keluar dapat? Dia takut tu. Takut tu. Itu banyak kan? Tengok kau. Mana? Dah lepas sana. Wah, ni. Mana tu? Mana? Kita tengok situ. Mana? Sini. Nampak ni. Banyaknya. Banyak tu. Banyak. Banyaknya. Banyak tu. Takut kalau ada.
Hello. Takut sikit ni tau. Alah, dia tak nak makan lah. Oh, tu dia makan. Adik. Tengok sini. Di sini ikannya besar-besar. Saiz setengah kilo macam tu lah. Orang makannya semua habis. Wah, kita sebagian dalam tangan je. Hei, Bukan tengah. kat sebelah ada besar ni. Ikan tengah. Dia tangkap ni. Dia tak bagi. Tak lagi. Apa ni ni? Betul. Saya tak sangka pula banyak ikan ni. Oh, ada makanannya. Busanya. Weh, geram pula tengok. Tak dapat. Tak dapat kat tangan. Ini bukannya ikan Biasa-biasa. Ikan biasa. Air deras sudah boleh lawan. Baling. Yang letak tu dia baling. Dia jatuh nanti dia kejar. Baling. Nampak? Lebih ni tengok ikan besar kan. Ni kalau jala je, tak dapat.